Pernah aku tanya ada student yang darjah 6. Okay. Sebab aku guru kelas tahun 6 darjah 6. Okay, cuba awak bagi tahu dekat saya macam mana cara mengucap 2 kalimah syahadah. Dah ingat Ustaz. Cikgu ni relax. Kau pernah dengar tak orang cakap ni? Pernah. Kan? Cikgu bukan ada kerja pun. Cikgu bukan. Ni masuk kelas jumpa budak balik awal. Kebanyakan student yang dia ada masalah disiplin. Bila check background dia, maksudnya dia ada problem dari rumah yang dia bawa ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita didatangi oleh seorang cikgu, Cikgu Aiman. Assalamualaikum. Wan, thank you Wan. Dah sampai dekat SOAC. Sampai juga akhirnya. Setiap orang ada cerita. Jauh ni daripada Sarawak ni. Jauh. 2 hari perjalanan ni dah sampai sini ni. 2 hari? 2 hari. Sebab tempat aku di daerah Lawas. Lawas, okey. Lawas tu orang ingat Sarawak ni mungkin dekat dengan Kuching. Kalau nak drive dari Kuching, katalah naik flight turun Kuching nak drive ke Lawas, average mungkin dalam 12 ke 16 jam. Kalau dari Kuching. Tapi nak lagi dekat, lagi senang, dari Lawas aku boleh drive ke KK. Ambil masa lebih kurang 4 jam. Sebab dia dah hujung. Macam Kuching sini, Lawas hujung. Nak masuk Sabah lah. So aku punya perjalanan dari Lawas akan drive 4 jam ke KK. Dan dari KK baru naik flight balik sini. Kau seorang cikgu. Guys, minta maaf lah kalau katalah perkataan aku, engkau tu kita guna dalam podcast ni sebab Aiman ni kawan saya juga. So kita dah kenal lama. So kita buat benda ni, yalah, sepatutnya seorang cikgu tu kita nak menghormati. Saya menghormati sahabat saya sebagai cikgu. So kita guna bahasa santai. Boleh mana? No problem. Boleh kan? Boleh. Cikgu manusia juga, ya tak? Kita sembang dengan kawan-kawan. Biasa. Man, kenapa? Dah berapa tahun kau jadi cikgu? Setakat ni kalau yang penempatan tetap ni dah hampir masuk 2 tahun. 2 tahun. Kenapa Sarawak? Kau memang pilih sorry. Saya tak tahu, tapi nak tahu dia boleh pilih Betul. Ini yang mungkin kebanyakan orang dia tak sure pasal benda ni kan. Dia tanya, kenapa pilih tempat ni dan sebagainya. Sebenarnya cerita dia, waktu awal-awal keluar tempat untuk nak letak penempatan tu, pilihan pertama aku letak Selangor. Pilihan kedua aku letak Penang. Tapi yang boleh dapat Sarawak disebabkan oleh wife aku yang memang dah setahun lebih waktu tu dekat sana. So dia orang bagi kawasan yang sama dengan wife sebab tak nak urusan pindah banyak kali dan sebagainya kan. Faham. Yang letak sama dekat daerah yang sama. Itu yang dapat situ. So wife pun cikgu juga. Di daerah kawasan Lawas juga. Lawas juga, betul. So kau dulu cikgu ataupun wife dulu cikgu? Wife dulu yang dapat. Wife dulu lah. So memang kau pilih. Isu baru-baru ni kita nampak banyak berkenaan dengan student. And lagi tengah hangat lagi. And Al-Fatihah juga untuk arwah Khairina, Zara Khairina. And kita tahu satu benda yang tragedi yang kita sebenarnya kita tak nak pun benda tu kita tengok kan. Betul. Macam mana aku nak cari satu perkataan yang macam mana sedih tengok keadaan tu. Engkau follow rapat tak dengan isu tu? Aku ada follow juga sebenarnya. Yalah sebab melibatkan pendidikan sendiri kan, ada kaitan dengan pendidikan. Tapi kau setuju tak kalau aku cakap yang sebenarnya isu buli ni dah lama dah pun? Ya, betul. Kau rasa punca mana yang kita punya ni? Is it kita punya sorry tak ada menuding jari mana-mana. Kita sentiasa boleh pilih untuk sentiasa buat pembaharuan, pembaikan kan untuk kita improve. Is it disebabkan sistem ataupun tak ada pemantauan yang macam mana? Dia kalau dia sudut aku lah kan. Aku tengok ada juga baca ada yang cakap, kenapa tak laksanakan macam ni? Kenapa tak buat program macam tu? Kalau sebenarnya kita tengok dari satu sudut, dekat sekolah ada buat program anti bully semua tu. Setiap kini memang ada kerap benda tu. Kerap akan ada. Boleh kata antara aktiviti tahunan juga. Program anti bully, minggu anti bully, anti dadah semua. Cumanya kalau sebagai contoh aku cikgu kan, benda tu boleh pantau di sekolah.
ada kalanya benda tu berlaku memang di luar daripada pengetahuan cikgu-cikgu. Okay. Walaupun dalam kawasan sekolah. Mungkin ada setengah orang akan katakan, kenapa cikgu tak jaga dan sebagainya. Cikgu, bayangkan dia ni katalah satu hari average kelas dia mungkin dalam 4 ke 5 jam. Kalau waktu sekolah kan orang kata 7 jam, 8 jam. Selebihnya dia akan duduk bilik guru, akan buat lesson plan kita panggil, perancangan mengajar, akan prepare bahan, time tu lah nak rehat sekejap. Mengajar, aku macam, kadang aku rasa macam sedih juga setengah orang punya mindset. Cikgu ni relax. Kau pernah dengar tak orang cakap? Pernah. Kan? Cikgu bukan ada kerja pun. Cikgu bukan. Ni masuk kelas jumpa budak balik awal. Nak mengajar, perlukan energi tu. Penat weh. Kau nak kena jaga pace, nak ajar budak, nak make sure budak faham. Memang penat. Kalau ada cikgu-cikgu yang tengok, percayalah, semua akan mengaku. Balik sekolah, confirm akan tidur. Sebab penat kita nak explain kat budak, kita nak kena jaga energi. Kalau kita mengajar lembik, budak tak nak. So kadang bila waktu cikgu tak nampak, tak dapat nak pantau budak waktu-waktu macam tu, yang boleh banyak berlaku kes yang macam tu. Bukannya kadang orang cakap cikgu lepas tangan, tak. Cikgu pun tak nak nama dia efek, betul. So kadang benda-benda macam tu. And aku rasa kes bully ni memang dah lama. Dan salah satu punca dia social media lah sekarang yang buatkan viral. Kan, kalau dulu zaman aku sekolah, aku rasa zaman aku sekolah pun ada je kes bully kan, cuma dia tak viral. Tapi kalau macam sekarang, aku boleh katakan, ni berdasarkan pengalaman aku juga, punca dia daripada media sosial juga yang buatkan budak ni makin berani nak bully. Dia tengok apa ada media sosial, dia nak try buat dekat kawan dia. Jadi benda tu efek juga sikit sebanyak aku rasa. Antaranya lah. Antara puncanya. Antara punca dia. Kalau kata takut aku nak sebut benda. Sensitif sebenarnya. Kita nak borak benda ni, isu sebenarnya isu sensitif juga Man sebenarnya Man. Kalau aku kata itu pun didikan ibu bapa kat rumah, dia boleh jadi salah satu faktor juga. Efek. Boleh jadi sebabnya selama aku mengajar, bukan sekadar dekat Sarawak lah, dekat Penang pun aku ada, aku rasa dalam 6 sekolah aku pernah mengajar guru ganti, my step kan. Dan praktikal dekat Putrajaya. Kebanyakan student yang dia ada masalah disiplin, bila check background dia, maksudnya dia ada problem dari rumah yang dia bawa ke sekolah. Jadi benda tu efek dekat karakter dia. Okay. Itu yang bila check kan, jumpa cikgu kaunseling semua, rupanya dia ada masalah di rumah. Tentu ada masalah keluarga. Bila dia tengok dekat rumah ada ahli keluarga dia yang bergaduh, mak ayah dia bergaduh semua. Jadi dia tak ada tempat untuk nak lepaskan stres tu. Itu yang dia buat kat kawan tu. Dia nak lepaskan apa yang dia nampak dekat rumah. Dia nak buat kat rumah tak boleh. Siap-siap dia kena pukul balik, kena bantai. So dia carilah kawan yang senang untuk dia nak buat. Kebanyakan kesnya macam tu. Pernah handle isu-isu yang macam ni? Setakat ni aku belum ada pengalaman direct. Okay. Tapi biasanya kalau kat sekolah ni memang kes yang macam tu akan handle dekat cikgu disiplin lah. Okay. Sorry, tadi tak tanya. Kau sebagai seorang cikgu agama? Betul, guru pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam, darjah? Dia ajar prasekolah, tadika, darjah 5, darjah 6. Okay. Man, kalau dari segi, tak tahulah, dari segi adab, kita tengok sebab pendidikan Islam kan, Islam ajar kita untuk kita jaga adab, jaga akhlak sebagai seorang Muslim. Tapi kalau tak tahulah dari segi pemantauan aku lah, budak-budak, yang aku ada je kawan-kawan yang lahir 2000 walaupun umur aku dah 4 series sekarang ni. Tapi ada je kawan-kawan yang, sebab aku open, aku suka berborak dengan diorang sebab nak tahu macam mana diorang berfikir, cara diorang berfikir. Tapi few lah daripada 5 half, contoh macam aku kenal 10 orang, 5 orang pada pandangan aku diorang tak ada adab macam mana kita dulu. Contoh cara bercakap pada kita agak kasar. Cara bila macam contohnya
kita orang yang dah lama kan. So kita kalau dulu kita mula-mula masuk kita akan tuan Assalamualaikum. So itu adalah salah satu benda yang untuk kita menunjukkan respect kepada orang yang dah hadir kat situ. And itu juga salah satu adab bila kita jumpa orang yang lebih itulah lebih tua, lebih lama kat situ. Tapi dah banyak kali itulah daripada 10 orang 5 orang mesti akan ada isu yang aku nampak dia berselisih sebab tak tahu, tegur pun tidak, apa tidak. Itu satu benda yang contoh itu je lah yang aku rasa senang untuk aku bagi contoh. Engkau rasa sekarang punya generasi dah jauh daripada adab dengan akhlak atau macam mana? Yang tu aku setuju. Sebab kau cakap yang selisih tu, aku selalu kena. Selalu kena? Selalu. Okay. Tapi benda tu kan, aku rasa kita ni, kalau macam aku sini sebagai grup ni Islam, itu yang first kali aku tekankan tau. Adab, akhlak. Okay. Bagilah fit macam mana sekalipun. Tapi susah aku nampak budak sekarang ni, kebanyakannya, dia ambil benda tu bila orang tegur. Okay. Tapi dia tak apply kan. Dia tak praktikkan benda tu. Tapi bila tanya, dia tahu. Kena, kalau jumpa orang lebih tua, kena buat apa? Bagi salam. Kena tegur, senyum. Dia tahu. Tapi dia tak praktikkan benda tu. So dari segi, ini personal preference akulah. Mungkin dia rasa benda tu tak ada kepentingan untuk dia. Kenapa dia kena buat benda tu? Mungkin sesama kawan pun, kadang bila dia buat, kawan-kawan akan kutuk. Kenapalah buat macam ni, buat macam tu kan. Kan sekarang ni ada istilah tak strong. Sama Gen Z ni kan, tak strong lah. Semua tu kan. Okay. Bila dia buat benda tu, kawan-kawan akan kutuk dia pula. Kau ni apalah, takut ke dekat orang tu kan, nak acah-acah jadi ustaz ke, nak jadi alim. Ada yang macam tu. So bila daripada dia nak kena kutuk dengan kawan-kawan, baik dia tak payah buat. Dia ikut macam geng dia. Macam tu pun ada juga. Dia pengaruh sebenarnya, pengaruh. Macam kita kan, kalau kawan kita buat, kawan kutuk, malu lah. Mesti nak join dekat geng kita kan. So kita pun tak buat. Dia lebih kurang macam tu je. Sama macam contoh kalau katalah kita sekarang duduk satu grup, lepas tu dah masuk waktu, jom nak pergi solat lah. Kena eleh. Confirm kena. Lah, budaya tu tak bagus lah guys. So kita ubah lah mentaliti tu kan. Dari segi aku pernah dengar istilah ni. Lepas banyak benda yang berlaku melibatkan cikgu, student asrama yang melibatkan pendidikan, ada yang aku tertarik dengan satu komen ni. Dia cakap cikgu sekarang ni dah tak boleh nak mendidik, sekadar mengajar je. Sebab kalau mendidik yang kita faham, mendidik dulu kita kena rotan kan, kena rotan kan. So balik nak bagi tahu mak ayah ni kena rotan ni, janganlah bagi tahu. Dah boleh. Mau kena balik dekat rumah, sebab yelah dah salah kau. Lepas tu kau balik kau nak mengadu-mengadu macam tu. Dah siapa suruh kau buat salah? Kena lagi. So itu yang jadikan kita generasi, tak kata generasi kita perfect ataupun tak ada buat salah dan sebagainya. Kononnya kita maha suci. Kan? Bukan. Tapi didikannya gitu. So apa yang kita ada sekarang ni, itu didikan kita daripada dulu. So kau tengok keadaan tu, is it betul cikgu memang bukan sekarang ni mendidik, cikgu sekadar mengajar? Cikgu pun dah malas dah nak mendidik. Dia yang ni mungkin ada satu part sebenarnya yang mungkin setengah orang salah faham. Okay. Kan ada kata memang tak boleh rotan terus. Sebenarnya boleh, tapi tugas ataupun kuasa tu hanya kepada cikgu disiplin saja. Okay. Cikgu lain tu memang tak boleh. Memang khas untuk cikgu disiplin, dibenarkan. Tapi ada guideline dia lah. Kalau rotan sampai berdarah-darah tu memang kena lah tu. Lebam sikit boleh? Aku tak lebam sikit lah. Bergantung. Tengok kes apa dia buat lah. Okay. Tapi kalau yang kata apa, bukan mendidik tapi sekadar mengajar kan, dia kalau berdasarkan pengalaman kita dah biasa kena macam tu. Aku dulu pun kena. Aku dulu time sekolah pun nakal. Okay.
Lebam sini pernah kena. Okay. Rotan? Kena rotan. Pernah sekali tu, ni pengalaman lah sikit share. Aku pernah kena depan bilik guru, kena rotan sebab main bola dalam kelas. Benda tu aku ingat sampai sekarang, melekat. Dan cikgu tu memang aku hormat sampai sekarang. Tapi benda tu tak ada isu pun kan. Kalau time kita, kena rotan sebab memang tahu kita yang buat salah. Yeah. Jadi nak kata kat situ, cikgu buat tu bukan saya saja. Yeah. Kan? Takkanlah cikgu saya saja nak datang libas budak. Betul. Mesti ada sebab. Kalau yang kata mengajar ni bukan mendidik, dia kalau kita nak buat tanpa menggunakan kekerasan, kalau dari satu sudut kita tengok, budak susah untuk accept. Budak lebih cenderung nak buat kerja sendiri. Ini aku pun ada hadap. Kalau kita explain betul-betul dan sebagainya, memang tak nak buat, tak nak ikut. Sebenarnya apa yang aku boleh buat, aku guna approach yang lain. Mungkin tukar style tu. Kan sekarang ni kan orang kata, kalau dulu budak kena cari cikgu. Sekarang ni cikgu yang kena cari budak. Kena concern lebih pasal budak. So bila aku fikir balik, daripada situ, bila ada setengah dia nampak ada efek. Concern pasal budak, automatik budak tu apa-apa akan datang cari aku. Minta tolong ajar. So maksudnya nak kata benda tu kalau di satu sudut kita tengok tak elok ni kan sebab tak boleh nak gunakan strict sikit. Tapi di satu sudut yang lain ada efek, tapi percentage dia tu tak setinggi macam kita zaman kita. Kena guna lembut, kena approach budak cara lain. Sebab kebanyakan budak yang aku ajar, kalau kita guna kekerasan, lagi dia nak melawan. Mungkin sebab generasi sekarang kot. Okay. Kita paksa dia guna kekerasan, lagi dia tak nak. Lagi dia rebel. Kalau zaman kita cikgu paksa, kita buat sebab takut. Budak sekarang, kalau kita paksa, tak nak buat. Tapi kalau kita pujuk dia, cakap elok, puji, baru dia nak buat, baru dia nak ikut. Yang tu aku tak sure, mungkin ni sebab generasi sekarang memang macam tu ke perangai dia, ataupun disebabkan oleh keadaan dia ke yang macam tu. Tapi kebanyakan memang macam tu. So balik semula, kalau kata naluri seorang manusia tu memang dia sukakan kelembutan. Boleh jadi. Kan? Boleh Mungkin. And apa respon kau kalau yelah kita tengok juga sebelum ni ada juga viral yang kata pendidikan tu tak penting. Okay, ada kata alah tak payahlah pergi, tak SPM pun boleh berjaya. And yelah kalau kita tengok sekarang ni dengan dunia media sosial, ramai yang jadi influencer. Betul. So mungkin generasi sekarang nampak macam senang je nak buat duit. Aku tak payah penat-penat pergi sekolah pun. Aku rasa aku boleh cari duit asalkan aku strong dekat media sosial, aku jadi influencer, aku boleh cari duit. Okay. Ni best ni cerita ni. Okay. Student aku, ada antara yang aku tanya cita-cita sekolah rendah ni, memang dia ada tulis nak jadi YouTuber. Nak jadi apa perkataan dia? Lebih kurang macam nak jadi famous lah. Nak jadi macam well known kan, public figure. So dia orang rasa kalau nak jadi benda-benda macam tu tak payah belajar. Tapi sebenarnya satu part je dia orang salah. Nak buat benda tu pun kena ada ilmu. Betul? Kalau tak ada ilmu, macam mana? Terkebil-kebil kau nak buat. Kan nak buat konten contoh. Kan ada ilmu editing. Kan ada ilmu macam mana kita nak shoot dari segi lighting, position kita semua dan sebagainya. Tu yang dia orang terlepas pandang. Sebab itu aku selalu pegang dengan satu ayat ni. Kalau kita nak buat apa pun, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, memang boleh berjaya. Tapi aku tengok rate orang berjaya tanpa ada ilmu dengan orang yang tak berjaya tanpa ilmu, yang mana lagi tinggi? Orang yang tak berjaya. Orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu kan. So nak buat apa pun, kalau kata dia boleh berjaya, dia nak sustainkan benda tu pun dia kena ada ilmu juga. Itu yang penting tu. Kena ada pendidikan yang berkualiti. Nak pastikan apa yang dia explore tu boleh jadilah orang kata. Kalau aku salah, mungkin kau boleh betulkan aku. Tapi aku secara peribadi, bila kita pergi sekolah, kita masuk ke universiti, itu adalah bukan semata-mata untuk kita belajar biologi, kita belajar AdMed, bukan semata-mata kita belajar bahasa Melayu untuk kita belajar and kita dapat skor. Pada aku bukan semata-mata yang tu. Pendidikan is bila kita bersekolah, kita akan lebih banyak bergaul,
Kita tahu how to handle problem masa tu. Yalah, bila kita ada konflik dengan kawan-kawan, so macam mana kita nak ni. And itu adalah dekat sekolah tu adalah kehidupan. Yes. Macam mana kita nak bekerja dalam kumpulan, sebab end up bila kita keluar daripada tempat belajar, kita akan bekerja. Kita akan kerja tu secara berkumpulan dalam satu company, dalam satu syarikat, and kita kena deal dengan macam-macam orang. So pendidikan, universiti, sekolah tu dia merangkumi semua. Setuju tak dengan aku? Yes, aku setuju. Kalau zaman kita lah, zaman dulu-dulu kan, macam kita tengok cerita P. Ramlee, Cikgu Syahri. Cikgu Syahri. Dia tulis dekat whiteboard, budak baca dia tidur. Tapi sekarang tak boleh macam tu. Sekarang ni kita nak mengajar dalam kelas, kena buat aktiviti. Kita sebut, kalau istilah dia, pembelajaran abad ke-21, PAK 21. Kena buat aktiviti. Dia memang kena banyak involvekan budak supaya dia orang tak boring. Masuk, cikgu ni dia sebagai guide, macam Fesi. Kita ajar sikit, kita bagi aktiviti. So nak bagi dia orang aktif. Antaranya kena buat presentation, kena buat group work. Dah macam memang dekat IPT. So dari sekolah ni kita dah train dah. Kalau zaman dulu, cikgu suruh salin je. Kan? Tulis kat whiteboard, salin. Buka buku teks, buku surat, sekian-sekian tulis. Sekarang dah memang tak boleh macam tu. So itu yang kata soft skill tu dari sekolah sebenarnya kita dah kena train lah. Itu yang aku setuju macam kau cakap. Kehidupan lah. Bukan sekadar pergi sekolah, tengok buku, dah balik. Orang kata tak ada apa-apa fungsi pun. Tapi sebenarnya tak banyak benda. Sekarang ni dari sekolah rendah pun dah train dah benda tu. Even tadika pun sekarang, dia dah train dah benda-benda macam tu. Untuk presentation, bagi bercakap. masa seorang-seorang bercakap, apa yang dia buat rutin dekat rumah. Tadika. Zaman kita tadika macam lain lah cara dia kan. Yang sekarang ni sistem yang macam tu, ada kebaikan dia jugalah sebenarnya. Aku tak sabar sebenarnya nak dengar cerita dekat pengalaman kau di Sarawak. Pengalaman kau di Sarawak. Aku tahu benda ni akan jadi satu isu sensitif juga. Yang kita nak claim awal-awal ini adalah tak ada nak menuding jari ataupun tak ada nak bagi tahu yang benda-benda negatif, tapi realitinya kehidupan dekat sana. And kita sebagai masyarakat, kita tengok dari sudut positif, apa yang aku boleh buat untuk masyarakat. Macam tu lah. So lebih kurang macam tu. So kita tak menyalahkan mana-mana pihak. So ini disclaimer awal-awal lah, Manat. So kita takut benda tu. Okay, macam mana pengalaman kat Sarawak? Kita dah masuk deep sikit. Tadi tu basa-basi lah. Basa-basi ni. Ni seram sikit lah. Masa mula-mula aku sampai, satunya aku bersyukur sangat sebab memang ada wife aku dah dekat sana. Dan mula-mula aku sampai, sebelum ni dia memang dia pernah cakap, tak tahan nak balik lah. Tak boleh lah duduk sini lama-lama. Sebab? Time tu dia duduk dekat quarters kan. Sebab jauh, dia seorang-seorang, family, husband pun dekat sini semua. Tu aku macam terfikir lah, tak okey ke dekat sana? Pernah lah terlintas macam tu. So bila aku dah sampai, first kali aku turun dari airport KK, aku naik kereta, balik ke Lawas. Perjalanan dari KK ke Lawas tu pun, aku dah macam, macam mana dia boleh hadap benda ni dah berapa tahun dah kan. So secara tak langsung kau setuju dengan bini kau yang sebelum ni merungut. So aku rasa macam jalan dia, kita tahulah keadaan jalan kat sana kan, dengan berbatu, belum lengkap sepenuhnya. Cumanya sekarang ni dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ni, sejak aku kat sana, dah ada banyak yang dah ditar dah. Sebab dia nak sambung buat laluan Pen Borneo. Sebelum ni ada beberapa part yang kau jalan macam tu berbatu dengan kalau hujan lagi lah teruk, dia punya lopak air semua tu. Dan aku pernah drive malam, lampu jalan tak ada. Aku bayangkan aku drive macam tu tak nampak kiri kanan hutan. Dia ada rumah tapi gelap lah, lampu jalan tak ada. Ada kawasan semak samun, dia kawasan kampung. Lepas tu bila aku sampai Lawas, memang jujur aku cakap awal-awal aku culture shock. Kita biasa dekat sini 2-3 pagi lewat mamak, betul? Sampai sana, hari pertama aku, pukul berapa? Aku sampai siang. Aku stay dulu dekat hotel. Time tu belum masuk rumah sewa lagi. Pukul 10 malam, aku ajak lah wife aku keluar. Dia tanya nak buat apa? Aku cakap, jelah kita pusing kan, baru sampai. Keluar, satu kedai pun tak buka. So aku rasa macam, macam mana aku nak hidup kat sini
Pukul 10 kosong. Kau nak tidur tengah jalan pun boleh. Kebanyakan kedai dekat sana pukul 5, pukul 6 tutup lah. Paling lewat pun ada Watson dengan DIY lah. Tu 8.30, 9. Lepas tu tak ada. Kosong, lengang, sunyi. So aku rasa macam betul ke apa aku buat ni? Aku tinggal kerja yang memang yelah ada kerja sebelum ni kat KL kan. Fasiliti senang, kemudahan banyak kan. Apa-apa senang akses. Datang tempat yang macam ni. Betul ke apa aku buat ni? Aku ambil masa berbulan juga untuk nak adapt benda tu. Berapa bulan? Plus minus 6 bulan? Lebih kurang. Okay. Sebab dekat sekolah pun sampai aku tak banyak cakap lagi. Aku tengok dulu macam mana kan. Sampai cikgu-cikgu yang dah lama kat sana lah. Dia orang sana dia orang panggil aku Aiman juga. Sebab memang ada cikgu lain nama yang sama, nama Amirul. Aiman okey ke? Kalau nak tahu apa-apa tanyalah. Bagi tahu je apa-apa. Okey. Lepas 5-6 bulan tu aku memang tak payah cakap. Sembang macam tu je. Tengok macam mana persekitaran sana. Memang boleh kata almost 360 darjah different dengan sini. Beza sangat. 360 darjah pusing balik tu. Tempat yang sama. Hampir 190. Kan? Sebab opposite lah. Almost boleh kata 100% lah. Dia punya life culture tak sama dengan sini. Dia punya dari segi persekitaran, dari segi budaya dekat sana. Dan apa yang aku awal sampai sana, memang orang sana pesan, ialah sebab dia orang memang tahu, aku rasa kebanyakan orang sampai sana akan culture shock sikit kan. First kali bila masuk tempat orang, kena respect lah tempat orang. Sebab benda tu tak sama kan. Mungkin satu benda yang baru untuk kita. So aku tengok dulu, lepas tu aku macam ni rupanya kat sini. Dan kau berdamai dengan keadaan. Sekarang ni Alhamdulillah dah boleh adapt. Dah boleh adapt. Dah berdamai dengan keadaan. Kalau kita tahu, yelah mungkin ramai juga yang dah tahu. And setahu aku juga dengan ilmu yang cetek ni, so mungkin ada yang kata, moderator ni tak buat research dululah. Memang aku tak tahu, boleh dikatakan 10-20% je yang aku tahu. So aku nak tanya-tanya tu dalam podcast ni. Kalau aku tahu nanti set silap apa yang Aiman cakap tu, aku cerita balik. Sebab aku dah tahu. Sebab aku dah tahu. Jadi best lah, aku nak dengar cerita tu daripada ni fresh. Okay. Dekat Sarawak kita tahu banyak budaya. Betul. Banyak etnik. Banyak etnik kan? Yeah, banyak etnik. So yang kita tahu yang ada yang budaya ni buat and ada etnik ni buat, etnik ni tak buat. Betul. So kau tengok keadaan tu macam mana dia orang punya toleransi dekat sana tu, kau tengok macam mana? Dia kalau macam tempat aku ni daerah lawas. Ada berapa etnik? Berapa etnik tu setakat ni aku belum sempat jumpa sure semua, tak sure. Tapi dekat kawasan yang aku mengajar, kebanyakannya kaum Kedayan. Kedayan nama kaum tu. Okay. Dan ada juga satu side Melayu Brunei ada juga. Melayu Brunei. Sebab kalau orang yang tak tahu, Lawas ni dia dah hujung Sarawak dah. Lawas sebelah dia Brunei, sebelah dia Miri. Lawas ni hujung. Lepas Lawas dah masuk Sabah dah. Jadi memang orang Brunei pun ada yang datang ke Lawas. Jadi ada kaum Melayu Brunei. So bahasa dia, orang ingat semua ni Sarawak guna bahasa macam kucing, kamek kita semua tu kan. Tapi sebenarnya dia ada gabungan logat bahasa Kedayan dengan Brunei ada campur sikit. Kalau dekat tempat aku. Okay. Macam mana bahasa dia? Bahasa dia contoh. Yang kau dah belajar lah. Yang paling basic lah. Yang aku tahu dia orang tak guna sebutan R. Contoh kita air kan. Ada R. Dia orang sebut aing. Aing. Oh, ada NG belakang? Dia tambah NG. Dia banyak NG? Dia tukarkan R tu dengan sebutan lain. Lepas tu contoh. Kalau lari? Laing? Bukan. Oh bukan. Lari. Sorry. Kalau lari sana panggil belusir. Belusir. Kalau contoh budak studi aku lari, jangan belusir, jangan berlari lah maksudnya. Oh jangan still lagi. Tapi kita still lagi boleh faham. Kita still lagi boleh. Oh jangan tu tetap jangan lah. Dia sebut jangan. Kau ada bahasa lain, belusir dah lain lah. Lari betul tu. Betul. Kalau macam kita kan ngam, elok, cantik, kemas. Sana ada sebut bisai. Okay. Kalau moon, kita moon bulan. Moon kelas bahasa pula kan. Itu yang kadang benda best tu kalau kita explore kan. Ya. Bahasa culture.
Dan ada juga setengah kawasan dia ada kaum Lun Bawang nama dia. Tapi Lun Bawang tu berdasarkan pengetahuan aku, dia bukan Islam. Kalau Kedayan ni Kedayan Islam. memang majoritinya ataupun Boleh katakan kaum Kedayan tu yang beragama Islam. Cuma setakat ni aku belum pernah jumpa lagi lah kalau yang bukan Islam. Setakat ni Kedayan yang aku jumpa Islam semua. Satu lagi yang Lun Bawang tu bukan Islam. Macam mana kehidupan diorang Dari segi macam mana tu? Ekonomi dari segi apa? Yalah, kita tahu bila dekat pedalaman ni kita selalu terfikir macam mana diorang pergi beli grocery. Macam mana diorang pergi beli benda-benda yang macam tu lah. Macam mana? Macam aku, satu benda yang aku bersyukur, tempat aku ni dia luar bandar. Dia belum masuk tahap pedalaman lagi. Macam dari sekolah aku nak ke Pekan ada dalam 10-15 minit macam tu. Dan barang dekat sana mahal. Mahal. Contoh kalau kita dekat sini beras RM20. Ayam sini sekilo berapa? Sekilo 16 habis. Sorry RM9. RM8 lebih. Ya, betul. 16 kilo tu harga dekat lawas. Double. Sekilo RM16. Kalau beli ayam seko kat 2 kilo mau 30 lebih. Ayam seko. Tapi cikgu gaji mahal kan? Tak juga. Saja je. Ni cikgu ni Aiman komplain gaji. Up sikit. Lepas tu aku pernah pergi pasar nak beli buah tomato sebiji RM2. Kau boleh imagine tak? Aku tak terfikir apa benda tu. Kalau sini timbang. Sana adalah yang dia jual, dia bungkus siap RM5. Tapi yang tu tomato yang mungkin tak berapa elok. Kalau kita nak cari yang elok, RM2 sebiji. Yang betul-betul yang kita pilih. Carrot sebiji RM2. Memang harga dia macam tu. Antara sebab dia mungkin kos dia nak bawa masuk dari Sabah. Kalau bawa masuk dari Miri kena cross Brunei kan, kena lalu border, semua tu kos logistik lah. Tapi harga tu jadi orang-orang dekat sana, penduduk tempatan, ada kebanyakannya dia cucuk tanam sendiri. Dia ternak sendiri. Itu yang dia boleh jimat tu dari segi kos ekonomi dia. So kau pun kena start lah. Mungkin pas ni kena ternak juga. Dan sana satu, setakat aku duduk sana dah hampir 2 tahun, lembu tak ada lagi yang aku makan. Sana kerbau. Sana susah betul jumpa lembu. Kalau ada pun yang frozen lah, yang dia pack siap-siap. Kalau daging fresh, kerbau je semua. Kerbau kat sini mahal kan? Ya, daging kerbau, Fiz. Daging kerbau kat sini mahal. Mahal. Tak tahu. Kalau sini kita jarang kan makan kerbau kan. Sana aku jarang makan lembu. Kerbau saja. Kerbau, ayam, dan ada satu lagi sana ni, dia kadang bila ada satu musim, dia akan pergi memburu payau. Apa tu? Mesti kau tak pernah dengar kan? Payau tu rusa. Masuk hutan, pergi memburu, dia jual lah. Sekilo dalam RM30 daging rusa. Sana panggil payau. Sedap. Aku pernah makan, tapi dululah masa atuk aku yang memburu tu, tapi mana aku nak ingat kan. Hanya dia daging dia mula-mula tu aku sepelik sikit lah. Macam aku sampai satu tak aku pergi kat kedai makan. Aku tanya, "Kak, ni daging apa? Lembu ke?" Tak, sini tak ada lembu dek. Sini kerbau. Aku tak ambil. Tapi sekarang bila dah boleh adapt tu, okey lah. Cuma jarang makan lah. Jarang makan. Banyak ayam je lah. Banyak ayam dan ikan. Okay. Kau seorang cikgu agama. So kita sebenarnya tak nak juga sentuh isu ni. Yelah, isu agama ni agak sensitif. Cuma macam mana kau tengok yelah kita dekat sana tu apa yang kau hadapi masalah dalam mengajar bahasa agama Islam, pendidikan Islam. Satu, mula aku sampai sana, aku tengok dulu macam mana student-student dekat sana kan. Dia check Islam majoriti. Tapi ada benda yang kadang aku rasa macam mana nak rasa terkilan ke ataupun nak rasa marah ke, sedih ke, aku tak tahu. Pernah aku tanya ada student yang darjah 6. Sebab aku guru kelas tahun 6 darjah 6.
Okay, cuba awak bagi tahu dekat saya macam mana cara mengucap 2 kalimah syahadah. Dah ingat Ustaz? Dah jahanam. Kau bayangkan. Dia cakap macam tu. Tak ingat Ustaz. Selawat macam mana? Dah aku tahu Maksudnya dia tak tahu. Dah aku tahu Maksudnya aku tak tahulah. Mengucap 2 kalimah syahadah macam mana? Rukun iman, rukun Islam. Itu yang basic tau, yang memang dah belajar kan. So aku rasa macam kalau ikutkan benda ni daripada tadika lagi. Kita dah groom budak rukun iman, rukun Islam. Kalau ikutkan kita dekat Semenanjung lah. So bila aku tanya dah jahanam tak tahu macam tu. Aku rasa macam berat ni nak kena ajar satu kan. Back to basic. Back to basic dah jahanam. So apa yang aku buat masa mula-mula, aku guna approach, aku tak ikut sangat silibus yang terlalu, kita kata apa, on paper ni. Teori. Banyak theoretical. Okay. Aku banyak bagi yang luar daripada silibus sebab nak bagi dia orang punya basic kuat dulu. Kau bayangkan kalau basic dia orang tak tahu, tiba-tiba kita masuk hafazan. Tiba-tiba masuk pasal hadis. Fardu Ain kan. Confirm blank. Tu masa first minggu, dalam 2-3 minggu first lah aku datang nak tengok macam mana background student kan. Ajawi apatah lagi memang ada yang okey, tapi kebanyakannya lemah. Yang okey tu memang aku tak nafikan, memang yang bagus tu ada. Tapi kalau kita tengok dalam satu kelas, dia punya percentage tu yang okey tu minor lah. Dan untuk pengetahuan kau juga, sekolah aku tu total student daripada tadika sampai darjah 6 tak sampai 150 orang. Tak sampai. Okay, make sense sebab kita tahu tu pedalaman. Kan? So kita boleh terima benda tu sebab dengar mungkin ada yang pelik, 150 je satu kalau sampai sini 1000 kan. Tak sampai 1,5. Setiap tahun tu satu kelas je average dalam 14 ke 16 orang. Satu kelas. Sikit. Kalau bandingkan sini, itu yang antara culture shock yang aku alami juga kat sana. Okay. So apa lagi yang kau rasa berat untuk kau hadapi dekat sana? Yalah, bila kau cakap tadi tu, agak berat bila kita tanya pasal syahadah pun. Alamak, macam tu kan. Alamak, macam mana ni? Macam mana aku nak, sebab yelah bila kita tahu yang basic tu pun tak boleh nak go, macam kau cakap tadi, macam mana nak pergi ke, sepatutnya aku datang sini darjah 1 tu at least aku dah boleh ajar diorang yang up satu level. Ini tak boleh nak up, kau kena pergi betul-betul basic. So apa lagi kesusahan yang kau rasa kau hadapi sekarang ni? Antaranya dia orang punya ni lah, macam mana kita nak tegur dia orang. Sebab ini mungkin isu sensitif, tapi aku boleh share tak apa, kau awareness lah untuk orang lain kan. And kau tak sebut pun nama sekolah kan. Dia sana ni, dia ada satu, sana mungkin tak ada hiburan aku rasa. Kurang hiburan, kurang akses. Kita banyak mall, nak pergi tengok wayang anytime boleh sampai midnight. Okay. Sana dia ada satu macam pesta, lebih kurang pesta lah, keramaian. Dia panggil gambus tau. Dan benda tu diorang akan menari, berjoget, dan ada yang minum arak. Okay. So benda tu itu umur berapa tu? Aku setakat ni tak pernah tanya detail lah. Cuma aku tahu bila sampai ada ustaz-ustaz kat sana explain benda ni kan. Takut aku terkejut, aku marah ke apa kan. Yang tu dia jadi macam kebiasaan dekat tempat sana. Cumanya yang dari segi yang buat tu Islam atau bukan Islam, wallahualam. Sebab aku belum pernah pergi sendiri secara berdepan kan. Cumanya benda tu antara yang memang awal dia orang kata lah, kalau boleh kita cuba sikit-sikit kita tegur lah. Kalau yang Islam buat tu kan, benda tu kita tahu memang tak boleh. Terang Allah dah sebut dalam Quran kan, pengharaman arak. Lepas tu yang ada yang suka berhibur, berlebih-lebihan campur laki perempuan yang bukan mahram dia. So benda tu kalau mula bila aku sembang balik, nak salahkan dia orang 100% pun tak boleh juga. Sebab dia orang ni tak dapat, kita kata, info yang cukup pasal benda tu. Dia orang tak tahu kan. Macam kita kat sini akses banyak. Kan kita search je apa-apa, ceramah banyak. Sana terhad. Agak terhad.
Jadi aku rasa benda tu satu tanggungjawab untuk aku juga bila pergi sana. Benda yang memang Islam larang, Allah kata haram, kena tegur lah. Nak tak nak kena tegur. Cuma cara tu kaedah dia mungkin kena fikir macam mana kan. Tak boleh nak terus direct tegur dengan tangan. Kena balik aku. Kan? Kena cara mungkin cara yang elok. Kan? Macam ada setengah ni dia tak tahu pun benda tu macam kita main game. Atau yang game apa kita panggil tu yang tangkap patung tu. Kan itu kan ada unsur judi. Tak boleh. Tapi sana ada juga game-game yang lebih kurang macam tu. Contoh macam kalau buat apa-apa cabutan bertuah. Kalau buat program. Buat konsep beli token. Beli nombor cabutan bertuah. Dia dah jadi unsur gambling kat situ. So dia orang tak tahu benda tu. So bila kita explain, aku cuba explain kan. Benda ni kalau di sudut hukum dia lebih kurang macam judi, gambling, haram. Tak boleh buat kan. Sebab cabutan bertuah tu duit orang beli nombor tu kita nak guna juga untuk makan semua. So lama-lama dia orang boleh accept. Tapi slow-slow lah. Kita tak boleh terus drastik. Itu antara cabaran yang susah untuk slowly. Yang kata apa, slowly but surely. Tapi betul ke dia orang tak terima orang Semenanjung? Tak tahulah. Okay. Engkau rasa macam mana penerimaan orang dia orang pada orang Semenanjung? Datang-datang nak buat pandai pula. Macam tu lah. Kot. Dia benda ni daripada sebelum aku ke sana lagi ada dah senior-senior yang cakap macam tu. Tapi setakat 2 tahun dekat sana, dua-dua side aku ada jumpa lah. Okay. Yang okay tu memang sangat okay. Memang very supportive. Terutamanya parents. Kalau yang okay, dia tahu kita pergi tu memang kita betul nak tolong anak dia kan. Bagi anak dia go move one step forward. Macam yelah nak sama belajar, pentingkan pendidikan. Memang dia support. Nak buat apa, siap ada parents yang dia cakap aku, Ustaz, kalau anak saya ni buat benda tak elok, Ustaz rotan je dia. Tapi kita dah tahu guideline kan. Kita macam okay. Cuma kita buat dengan cara yang betul lah. Bukannya rotan nak sakitkan dia ke apa. Sebenarnya kalau parents support macam tu, best gila. Program join, turun, tolong cikgu-cikgu. Tapi ada juga segelintir yang macam pernah kena pergi kedai ni. Satu kedai tu dia layan orang macam biasa. Ni lah yang jaga kaunter. Aku pergi 2-3 kali juga. Aku cakap dengan dia. Bayangkan kalau orang cakap dengan kau pandang orang tu pun tak nak. Macam kau cakap dengan orang tu tak nak pandang pun kau. Tak ada adab tu. Dia macam macam tu je. Mula aku ingat ini macam bisu ke apa kan. Tapi dengan orang lain memang penduduk tempatan pergi, elok je pula dia sembang. Time tu aku ada lah rasa macam dia tak terima aku ke? Ada pula dia ni macam mana, kenapa macam ni kan. Dia rasa macam tu lah. Datang jauh ni tolong 2-3 kali. Lalas aku sekarang memang tak pergilah kedai tu. Fed up lah. Dah terkena tu. Sekali tak ada lah, pergi kedai lain lah. Ingat nama pakcik tu apa? Pakcik ke? Tak. Kedai apa? Pakcik tu nama apa kan? Apa? So far aku tak tahulah. Dari segi tahap agama diorang dekat sana, and betul aku setuju tadi. Sebenarnya kita jangan tengok pada keburukan yang dekat sana tu. Pada aku tak adil untuk kita sebab ialah tugas kita lah. Betul. And aku tak rasa tu sebagai tugas engkau je, Man, sebagai guru pendidik. Aku rasa kita sebagai masyarakat. Masyarakat yang mana yang tahu, sampaikan. Tapi of course lah, tadi tu balik semula, macam mana kau nak sampaikan, macam mana kau nak tegur benda tu salah, kena ada ilmu lah. Yes, betul. Itu ilmu penting kan? Yang tu, yang macam kau cakap, kita kena tengok satu sudut yang baik tu kan. Dia ada satu ayat ni tau. Masa ni, ayat ni aku dapat. Coach Manzur Azwira, dia coach bola Penang. Dia pernah cakap. Dia beritahu aku lah, dia antara nasihat yang dia bagi. Kita ni sebagai manusia, kita diberi 2 pilihan. Nak mata kita ni jadi mata yang macam mana? Yang first dia kata macam mata lalat. Lalat kau tahulah duduk tempat busuk, tempat tak elok. So dia akan tengok benda tak elok je. Yang kedua mata lebah. Lebah dia akan tengok benda elok, madu, cari bunga. So kita sebagai manusia ni kita ada
choice kita sendirilah. Nak pilih jadi mata lalat ke mata lebah. So mula aku pergi sana, betul juga. Bila kita fokus cari benda tak elok, kita akan jumpa yang tu je. Tapi bila kita cuba cari side yang elok kat sana, tu kita dah rasa best lah kat sana. Itu yang antara salah satu sebab lama-lama aku dah macam mula boleh adapt tu. Sana mula-mula, bila culture shock, kita akan rasa macam, sini dah lah tak ada apa. Mall tak ada. Malam kedai tutup. So aku rasa semua benda tak elok lah. Semua benda je tak kena. So bila aku cuba berdamai dengan takdir, tengok kan macam mana, apa benda yang okey kat sini. Alhamdulillah lah. Okay. Kau marah kat KPM ke? Sebab hantar kat sana. tak. Kau pilih sebab dekat dengan isteri. Itu pilihan sendiri kan. Dekat dengan isteri. Okay. Ada aku tengok TikTok kau kan. Okay. Aku tengok ada kau pergi sampai ke pedalaman. Bagi bantuan pergi ke rumah student Ya, betul. Itu apa cerita man? Yang tu itu masuk berita sebenarnya tu. Ada masuk berita dekat ada satu channel, aku tak ingat nama channel. Yang aku boleh tahu pun sebab ada student yang send video tu. Oh, okey. Dia rakam. Okey. Dia asalnya dia masa aku culture shock. Time lagi zaman culture shock tu. Aku pergi sekolah sekadar ambil tahu hal dekat sekolah je. Okey. Kan, student habis sekolah dah lantak lah. Aku balik awal on time, kalau ada program baru aku involve program dengan sekolah apa semua. Okey. Nak jadikan cerita, satu hari seorang student aku ni, dia orang dua beradik. Seorang sekarang ni darjah 6, seorang lagi darjah 3. Yang darjah 6 si abang tu selalu menangis datang sekolah. Daripada awal aku sampai lagi. Nangis tak nak balik lewat kan, sekolah kan ada, kalau hari Rabu kan ada koko. Okey. Balik lewat. Kadang kalau ada kafa. Sekarang ni kan kafa memang diwajibkan. Kalau sekolah rendah kena stay kan sampai 3.30 atau 4. So dia selalu nangis, tak nak balik awal. Aku memang marah dia betul-betul tu. Tapi tu aku tak tahu. Memang aku marah dia. Kenapa ni? Awak ni bukannya 6 tahun, bukan 5 tahun tau. Malu dekat budak-budak pra. Tapi dia tak, sekali pun dia tak pernah cerita masalah dia. Cuma dia menangis, nak balik awal. Tapi dia datang sekolah. Cuma tak nak balik lewat. Bagus juga. Dia datang. Satu hari tu, waktu hari Rabu, time koko, dia menangis nak balik, mengamuk ni. Macam tantrum. Nak balik. Lepas tu ada seorang lagi ustaz juga sekolah aku. Tak apalah, pergi hantar dia naik motor. Lepas tu dah hantar, lama. Bila ustaz tu balik ke sekolah, aku tanyalah. Sebab dekat sekolah ni aku ada satu jawatan SU co-curriculum. So apa-apa hal koko ni aku kena concern jugalah. Aku tanya dia, macam ni ustaz, okey ke hantar sekian-sekian budak tu tadi? So ustaz tu ceritalah keadaan rumah budak tu, macam mana jalan nak akses masuk kan. Lepas tu aku time tu dah ada rasa bersalah lah sikit. Sebab kau marah tu. Tahu dia macam-macam aku marah dia kan. Lepas tu aku cakap, boleh tak kita pergi tengok nanti? Lepas tu ustaz cakap, boleh. So itu inisiatif kau sendiri? Okay. Yang ni disclaimer juga, mungkin ada orang ingat cikgu ni dia kadang kenapa nak kena buat macam tu macam ni. Yang ni sebenarnya as inisiatif untuk kita nak ambil tahu pasal student ni. Dia tak semua cikgu tapi at least kena ada lah. Macam tu kan. Bila kita orang dah set satu hari pergi, mungkin aku rasa dalam 4-5 orang kot cikgu yang pergi, termasuk dengan pentadbir sekolah. Guru besar aku ikut. So bila pergi, naik kereta aku drive Izora kat sana. So ustaz tu cakap, ustaz kita kena parking luar ni, tak boleh masuk. Kena pakai? Kena parking kereta dekat luar tepi jalan utama je. So aku ingat okey lah, mungkin sebab laluan dia sempit ke apa kan. Parking kat luar, nak masuk jalan kaki sebab tak ada 4x4. Jalan kaki. Time tu memang aku dah set lah. Kita pakai sukan lah hari tu. Pakai slipper. Nak jalan masuk, kau bayangkan dari jalan utama nak masuk ke rumah student tu setengah jam jalan kaki. Ya Karim. Setengah jam. Laluan dia masuk dalam hutan berbukit. Lepas tu lalu ikut laluan ladang kelapa sawit. Laluan kelapa sawit kau tahu berlumpur, lecak kan. Dan kebetulan time kita orang pergi hari tu baru lepas hujan. Memang syahdu bau dia. Siapa yang tahu dia tahulah. Masuk aku terfikir macam mana budak ni datang sekolah pagi, aku tak pernah nampak pun baju dengan seluar dia kotor. Sedangkan laluan ni macam tu, lecak. Dan ayah dia hantar dia pergi sekolah naik motor.
Kalau naik motor confirm akan kotor tu. Ya, kalau naik motor kan mecik ke belakang tu. Kan. So aku fikir macam mana, tapi dia datang sekolah. Cuma dia tak nak balik lewat. So bila pergi rumah dia, tengok rumah dia, aku rasa macam ni aku ni tengok bersamamu ni. Keadaan rumah dia tu kan, dalam memang tak ada elektrik langsung tak ada. Ada dalam rumah dengan luar rumah kan, kelapa sawit gelap kalau malam. Dia orang hanya ada satu je lampu solar petak lebih kurang besar ni. Okay. Dia pasang dekat luar rumah kalau tak salah aku. Dia hala ke dalam rumah lampu tu. Okay. Satu kipas pun tak ada. Kau boleh imagine tak? Lepas tu esok tu dekat sekolah, aku tanya dia. Oh ni dah habis ni? Dah habis. Dah balik kan. Okay, dah balik. Dalam perjalanan tu aku macam tergerak hati lah. Just nak buat video je dulu. Macam mana perjalanan, pengalaman kan. In case kalau apa-apa. So tak plan pun nak buat benda tu as content nak bagi viral ke apa. Just nak buat video perjalanan macam mana pengalaman aku. And aku tak sangka benda tu viral. Okay. Lepas tu esoknya tu aku tanya dia, macam mana kalau dekat kat rumah kalau awak tidur malam kalau panas. Jawab dekat aku, dah biasa Ustaz. Aku macam terfikir, kalau kita biasalah macam ni. Kalau ada kipas dia tak ada aircon, kadang kita komplain tau. Ya? Kan, tak cukup lah kipas dia, panas. Ada lagi orang yang memang tak ada kipas pun dekat rumah dia. Macam mana tidur dia dengan adik dia? Dia cakap dah biasa. Lepas tu katanya rumah ni kebanyakan kat sana, dia kadang kalau macam dekat daerah lawas ni akan ada masalah air sikit. Kadang tak ada air, kadang air tak okey, air kotor dan sebagainya. Okay. Setiap rumah akan ada tangki tau, simpan air. So tangki dia tu, dia kata dia tak ada air hujan. So aku tanya dia, kalau musim kemarau macam mana? Kalau air habis untuk nak mandi kan? Dia kata dia dengan family dia pergi turun cari dekat sungai, ambil air untuk mandi. Sungai dekat? Ada kena jalan sikit lah. So aku macam fikir, aku ni kalau hujan lebat aku komplain macam-macam. Tapi ada lagi student aku memang bergantung dengan air hujan untuk nak teruskan kehidupan. Nak mandi, nak buat kehidupan harian. Lepas tu aku decide tengok rumah dia tak lengkap lah fasiliti semua tu kan. So okay, dah lalang aku buat video tu, up lah, mana tahu ada yang nak bagi bantuan kan. Dan aku tak sangka memang Malaysia ni ada ramai sangat yang prihatin nak bagi sumbangan. Siap ada yang terus DM aku on the spot lepas video tu FYP kan. Salam cikgu, saya ni ada zakat simpanan saya yang saya nak agihkan, macam mana aku semua. Okay. Ramai yang DM macam tu. Saya orang zakat, Sarawak? Dari Semenanjung pun ramai. Okay. Sarawak ramai, Semenanjung, merata banyak negeri. Macam mana saya nak nak agihkan zakat simpanan saya kepada murid-murid asnaf. Ada yang direct post barang-barang, pakaian terpakai, stationery. So aku rasa macam siap offer nak bagi zakat simpanan. Memang tak expect benda tu, dan alhamdulillah. Dan benda ni kadang ada orang salah faham juga bila ada orang nak bagi zakat. Orang ingat cikgu ni orang bagi zakat mungkin dia rasa dia amil lah kot, dia ambil 1/8. Tak. Saya dan juga cikgu-cikgu yang lain memang 1 sen pun tak ambil, 100% bagi bantuan dekat student-student yang memerlukan dekat sana. Dan sampai sekarang itu ada lagi yang tanya, saya ada zakat simpanan ni, boleh ke saya nak bagi dekat student asnaf? Itu antara satu rumah. Dan sekarang ni alhamdulillah kita orang dapat beli banyak kelengkapan, dah bagi, dah okey. Dan dah nampak dia pun dah tak menangis sangat dah. Dan macam okey nak datang sekolah. Bila tanya dia cakap dia menangis, kenapa tak nak balik lewat? Sebab dia takut kalau tak ada orang nak boleh ambil dan hantar dia masuk ke sampai rumah dia tu. Kan nak jalan tu setengah jam. Jauh kan, dengan tak ada lampunya. So dia takut. Sana 6:30 dah gelap. Maghrib. So dia takut benda tu. Itu yang dia nak balik awal. So bila aku fikir make sense lah benda tu kan. Okay. Dan sekarang ni aku dah tak marah dia lah. Aku minta maaf tak? Ada aku macam kita tolong dia balik kan. So rasa macam itulah orang kata, sebelum kita nak take action, nak marah pun kita tahu dululah kenapa dia jadi macam tu kan. Ada juga lagi 2-3 rumah yang student yang aku pergi approach pun situasi yang memang sedih lah. Memang susah rasanya kalau katalah aku stay dekat Semenanjung, kerja kat Semenanjung. Aku rasa agak mustahil untuk aku nak dapat pengalaman yang macam tu. Ui, priceless ni. Ni betul. Priceless. Rumah yang masuk hutan ada rumah yang aku pergi naik boat pun ada. Naik boat kau bayangkan sungai tu ada buaya. Kau macam naik boat
Life jacket pun tak pakai. Tapi naik bot tu dalam 5 minit lah. Bot yang macam bot kecil tu, orang pergi mancing. Ada buaya depan rumah. Siap atuk kepada student aku tu. Borak dengan buaya? Dapat tangkap anak buaya. Dia tangkap, dia simpan dalam sampan dia. Anak buaya naik waktu hujan. Maksudnya sungai tu memang ada buaya. Anak buaya besar mana? Ada dalam lebih kurang besar ni lah. Oh, boleh bela tu? Tapi liar. Okey. Pergi dekat pun dia nak mengamuk lah buaya tu. Bukan. Kan kita didik daripada kecil. Kau boleh didik. Yelah daripada awal je dah. Kau lah boleh bela. Mana nak tahu. Student tu dia ada masalah kesihatan. Yang aku rasa buatkan aku rasa aku kena ajar dia orang betul-betul. Salah seorang student tu masalah kesihatan. Dia terpaksa pakai stoma bag. Sekolah rendah ni, darjah 6. Stoma bag yang kat perut tu. Ada masalah dekat usus dia. Okay. Selalu kena naik turun hospital buat check up semua. Tapi dia jarang ponteng sekolah. Walaupun ada masalah kesihatan. Dia perlukan kos rawatan lah kan. Nak kena naik turun hospital. Nak kena beli stoma bag semua tu. Sebelum dia sakit memang dia jarang. Dan dia antara student yang memang ada potensi untuk berjaya. Antara student yang pandai. Kalau dalam pendidikan Islam, memang dia antara jawi memang power. Pandai jawi. Kalau bab-bab lain, tanya pun dia jenis cepat tangkap tau. Ada macam tu. Tapi sebab sekarang ni masalah kesihatan buatkan dia jarang datang sekolah. Tapi yang tu bukan saya saja ponteng. Ya. Kan kena pergi naik turun hospital. Itu pun ada juga orang dekat luar sana yang memang offer nak bantu, nak sponsor stoma bag dekat dia. Hasil daripada apa yang aku pernah post. So aku fikir, memang kata rakyat Malaysia ni kan memang prihatin gila. Walaupun dia tak pernah jumpa pun budak tu, tak pernah pergi pun lawas. Sama aku, sebelum posting pun aku tak tahu lawas kat mana. Cuma pernah dengar lah. Itu pun sebab aku tengok waktu buka puasa kat TV kan, ada lawas Sarawak. Tapi tak tahu kat mana. So bila pergi, orang yang tak pernah jumpa budak-budak ni, tak tahu dekat mana, tapi willing to help. Tu yang aku rasa macam, bila orang luar pun sanggup tolong, aku yang datang sini untuk ajar dia orang, aku kena buat betul-betul supaya dia orang ni rasa ilmu tu penting untuk dia orang berjaya dan keluar daripada kehidupan sekarang ni. Tapi betul. Balik pada yang kalau kau cakap, ramai orang prihatin. Itu hari kan yalah saudara kita dekat Indonesia. Kan ada susah ojek tak bergerak apa semua. Dia orang kena ada perintah berkurung kot. Tak tahulah disebabkan chaos dekat sana tu. And boleh dikatakan 3 hari berturut-turut FYP datang dekat TikTok aku tu yang Malaysia, terima kasih Malaysia membantu yang kita. Aku tolong order Grab tu, yang Grab betul. tu. Yang Grab. Aku tengok tu menangis aku man. Sebab aku rasa macam mana yelah jauh di sudut hati aku bila tengok benda-benda macam tu aku rasa happy. Aku menangis bukan meleleh air mata tu bukan disebabkan bukan benda yang negatif tapi positif. Punyalah kita tahu kalau kita tengok dekat media sosial kita ni memang selalu bergaduh, selalu orang kata adik-beradik punya bergaduh. Tapi orang kita dihentam. Yelah kita pun ada juga kutuk dia orang apa benda semua tu. Itu biasalah. Adik-beradik punya kau ambil aku punya abang punya hal lah, macam tu. Biasalah tu. Itu biasa. Kita pun ada. Tapi bila dia orang dalam keadaan susah, kita ni beramai-ramai bantu. Apa yang boleh bantu kan? Sampai apa yang negatif kita bergaduh ke apa ke. Kita rakyat Malaysia ni boleh letak tepi. Betul. Itu yang aku rasa macam nilai ni mahal. Terharu lah. Aku rasa terharu. Aku rasa gila tu. Meremang bulu roma aku. So benda yang macam ni aku rasa kena ada dalam setiap diri seorang yang bernama manusia. Betul. Pada aku ihsan tu kan. Ihsan. Islam ajar kita kan. Ada ihsan. Kena ada ihsan tu. And aku tak terkejut kalau kau kata yelah orang kita dapat membantu sedangkan negara lain pun kita bantu. Betul. Apa lagi yang kita yang dalam Malaysia ni tak kisah duduk Semenanjung ke ataupun Sabah Sarawak ke, it doesn't matter. Tapi kita
Ini orang tempatan kita ni, orang yang setempat dengan kita. Okay, Man, tadi kau ada cakap pasal ada yang nak bagi zakat simpanan tadi tu. Kau ada tak maklumkan pada pihak zakat Sarawak yang ada kat sana? Aku tak tahu. Aku just throw the soalan lah pada kau. Kau ada tak bagi maklumkan dekat dia orang untuk bantu dia orang apa yang boleh? Kalau yang sebelum ni ada. Macam sebab yang viral tu, tiba-tiba ada dapat call. Salah seorang pentadbir lah penuh kat sekolah aku. Datang panggil aku, Ustaz Aiman, ni ada Baitul Mal ni call saya. Dia orang nak datang, nak pergi rumah budak tu. Maksudnya dia orang dapat tahu info tu, terus dia orang contact. Okay. Sebabnya kadang kat sana kan besar nak cover. Ya. Yeah. Kadang dia orang pun tak dapat info tu. Lagi pula rumah dalam, susah akses. Dan orang tu pula tak pergi approach. So dia orang tak tahu. Tapi bila aku tengok dekat komen, orang hentam. Cakap mana ni Baitul Mal tak bantu. Orang hentam pihak zakat? Pihak zakat kena hentam. Kenapa ni tak bantu, pihak ni tak bantu, ni tak bantu. Sebenarnya kalau kita tengok, yelah dia bukan macam sini. Sini bandar, mana-mana kita jumpa rumah. Betul? Sana, kalau kita ikut je jalan besar, tak tahu pun ada rumah dalam tu. Tengok, ni dah jalan mati ni kot. Patah balik. ada rumah kat dalam. Okay. So bila dia orang dapat tahu benda tu, terus on the spot dia orang datang tolong. Pagi dia orang call, tengah hari terus dia orang datang. Wah. Terus dia orang datang, ada dengan squad dia orang lah. Okay. Kita bawa barang bantuan, tengok apa yang perlu bantu, mungkin dari segi bagi bulanan punya ke, ataupun one off ke macam mana. Dia orang berunding lah, dia orang ada pergi. So maksudnya dia orang bila dia orang dapat tahu, dia orang aware lah benda tu. Dan dia orang memang bantu. Memang bantu. Itu dari segi zakat lah. Betul. Itulah satu Man. Yelah, isu zakat ni pun sensitif juga sensitif juga. Aduh, macam mana semua benda sensitif ni. Takut pula nak sebut je tak? Itulah kita sebagai peranan masyarakat tu lah. Peranan masyarakat. Kita balik pada peranan masyarakat. So apa yang kau buat tadi tu bukan sekadar seorang pendidik yang nak pergi tengok keadaan student dia. Aku nampak kau dah mainkan satu peranan sebagai masyarakat. And itu mungkinlah tercetusnya engkau tahu tu disebabkan student kau menangis. Kan? Itu turning point kan. Turning point kat situ. Dan kau pergi tengok, ada rupanya. And kau viralkan benda tu. Maksudnya kau maklumkan benda tu. And sampai pusat zakat pun nampak benda tu and okay, ada lagi orang susah yang aku tak bantu lagi. So dia terus ambil tindakan benda tu. So conclusion yang aku dapat daripada situ, itulah peranan masyarakat. Kod-kod lah. Kita tak tahu, kita makan sedap-sedap dekat rumah. Kita makan, kita boleh makan ikan, kita boleh makan daging. Tapi jiran kita, kiri kanan, kita tak tahu diorang ni ada makanan ke tak ada. Kita tak tahu benda yang macam tu. So kalau katalah kita, sebab itulah ukhuwah tu penting. Kita berborak. So kita at least sikit sebanyak apa yang diorang perlukan kita boleh bantu, ataupun paling kurang kita tak boleh nak bantu, kita salurkan benda tu ke arah ke tempat yang sepatutnya. Contohnya macam zakat dan sebagainya. And of course akan ada orang kata ialah banyak tengok orang kata nak dapat zakat ni susah lah, itulah inilah. Yang sefaham aku, of course kena ada sedikit birokrasi, sedikit sebab untuk menapis. And setahu aku juga zakat ni dia bagi pada 8 golongan je mana? Betul. Bayar fakir, miskin, fisabilillah, amil, even amil pun yang menguruskan zakat pun dapat juga orang portion untuk zakat untuk kos pentadbiran, pengurusan dan sebagainya. And ada orang cakap, ni ada rumah saya ada ibu tunggal ni. No, ibu tunggal belum tentu. Betul tak Man? Kita kena check dulu. Dulu. Ibu tunggal belum tentu boleh dapat. Mana tahu boleh ibu dapat tunggal 7 tahun. Ya. Macam mana kita itu. Sebab dalam 8 asnaf tak ada yang mengatakan ibu tunggal tu kan. Betul. Secara spesifik yang dapat tu kita tahu. Kalau fakir, miskin tu kita nampak. Fisabilillah, orang yang belajar berjuang ke arah agama. So itu kita nampak stated. Tak ada yang tulis kat situ ibu tunggal, anak yatim. So yang ni yang banyak orang mungkin salah faham, tak tahulah. And kalau katalah status dia ibu tunggal ataupun anak yatim,
tapi dia dalam kategori fakir miskin, then dia orang layak. So benda-benda yang macam ni lah aku rasa yang kita kena mungkin tugas kita lah kot, bila kita faham, kita boleh tahu, so mungkin sikit sebanyak kita sampaikan je lah. Tapi yang lebih-lebih tu kita tak boleh lah nak tak boleh lah nak cerita kan. Macam aku bukan ustaz, macam mana ustaz lah. Satu lagi aku perasan macam kebanyakan orang dia cuma faham yang zakat ni untuk orang miskin. Tapi kan macam balik kau cakap 8 golongan kan. Salah satunya fisabilillah. Untuk berjuang di jalan Allah, pendidikan termasuk lah kan. So masa mula-mula ada juga yang tanya, bolehkah kita nak guna duit zakat untuk pendidikan? So mungkin dia tak aware dengan benda tu. Dan dia cuma faham zakat ni untuk orang miskin, untuk orang fakir. Tapi dia tak tahu lagi selebihnya lagi 6 golongan. So apa yang aku cuba sikit je buat kat sana, beritahu macam boleh untuk pendidikan. Dan sekarang ni bila orang dah tahu, orang yang nak bagi zakat, dia dah mula ada juga approach untuk nak bagi sumbangan dekat sekolah. Maksudnya untuk nak upgrade apa yang diperlukan untuk murid nak belajar dalam keadaan selesa. Itu aku rasa macam benda tu penting, perlu. Sebab sekurang-kurangnya walaupun dekat sana, kalau nak compare facility dekat sini dengan sini memang jauh beza. Kan? So sekurang-kurangnya at least student dekat sana dapat merasa walaupun sikit macam mana budak-budak kat sini belajar dalam keadaan facility yang serba lengkap. Penting tu untuk dapat apa-apa mungkin dari segi zakat, kan orang nak sumbang. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi pendidikan, bagi akulah, pengetahuan aku pun taklah sedalam macam ustaz-ustaz yang lain. Kalau dari segi pendidikan, untuk berjuang di jalan Allah, masih lagi dikira sebagai fisabilillah dan benda tu tak ada masalah. Itu yang mungkin kadang orang salah faham. Orang pernah tanya aku, kenapa guna duit zakat untuk budak ni, dia ni miskin ke? Kita tengok, kita ambil konteks dia ni as student, dia nak belajar untuk nak meneruskan pendidikan dia kan. Benda tu aku rasa tak ada apa-apa masalah, yang kadang orang tak aware pun sebenarnya. Mungkin tak tahulah, pada aku nak senang pada anda yang mana yang mampu untuk mengeluarkan zakat, untuk bagi zakat, untuk bayar pada institusi. Betul kan? Selesai. Itu better. Selesai. Terus diorang akan bayar, lepas tu siap pesan lagi. Ingat tu, dekat lawas tu ramai lagi orang susah. Pesankan kan? Pesankan terus. Kan? Bagi tahu, saya harap dengan duit zakat ni dapat membantu mereka yang ada dekat lawas. Mungkin ada banyak lagi tempat-tempat yang lain mengikut tempat. So kepada anda yang mana yang berada di Sarawak especially, yang mana yang boleh mampu and sudah sampai seru layaknya untuk membayar zakat, so boleh anda boleh terus pergi ke pusat zakat Sarawak lah kan, untuk membantu. So itu Sarawak. Kalau kita dekat wilayah persekutuan ni lain pula. Kan, ni kita orang ada dekat wilayah ni. Kita orang dekat wilayah. Okey, kita orang dekat wilayah. Okey, jangan salah faham tu. Bayar zakat tu di pusat pungutan zakat. Dan sekiranya perlukan bantuan, boleh pergi ke Baitul Mal, boleh pergi ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, insya-Allah. So benda-benda yang macam itulah. Jangan lupa untuk kita berzakat ni pun dah hujung-hujung nak dekat akhir tahun dah ni, Man. Kan dah nak akhir tahun dah ni. So mungkin ramai yang berniaga nak tutup akaun lah dan sebagainya. So boleh teruskan untuk membayar zakat. So Man, aku rasa kita pun dah berapa dah? Sejam Faizal, lebih kurang kita berbual. So Man, mungkin sebagai penutup aku, apa harapan kau pada masyarakat kita seluruh Malaysia and especially dekat area-area Sabah Sarawak kau, yang yalah, mungkin kau ada harapan yang kau nak cakap, yang kau nak tunaikan dalam masa berapa tahun? Okay. Masa aku kat sana kan, ramai tanya berapa lama nak duduk sana. Tak nak pindah balik Semenanjung sampai sekarang ni. Sebelum aku balik cuti pun orang tanya. Memang personally aku, sampai sana kau boleh, aku cuba nak bagi student-student kat sana merasa macam mana student sini rasa. Sebab aku pernah ajar sekolah kat sini juga. So aku tahu beza dia macam mana. Sekurang-kurangnya dia orang akan ingat benda tu lah. Ustaz ni dia dah pindah balik Semenanjung, tapi dia buat macam-macam kat kita. So dia orang boleh teruskan benda tu untuk nak pastikan pendidikan dekat sana tu berhasil. Dan juga aku
bersyukur sebab dekat sana aku ada circle cikgu-cikgu dan juga pentadbir yang sangat-sangat membantu. Sangat support aku. Dan diorang kata kat aku, ni pun satu benda yang baru untuk kami ni. Okay. Sebab sebelum ni tak ada kami buat macam ni. So diorang excited and diorang pun nak get involved. So kalau aku seorang, benda ni memang takkan jadi. Aku tak dapat buat. Faham. Dengan sokongan yang macam tu, so aku memang kena bagi kredit dekat diorang. Terbaik. Tolong aku. Dan untuk student-student dekat sana, potensi diorang sangat besar kalau kita fokus. Cumanya peluang je untuk diorang belum cukup lagi. Betul. Macam peluang dekat sini. Jadi itulah yang mungkin kita kena buat something supaya dekat sana pun boleh dapat peluang macam dekat sini juga. Padu. Kudos untuk cikgu-cikgu yang berada di Lawas, especially di Lawas. So Man, teruskan kuat, teruskan mendidik, teruskan dakwah, terus sebarkan agama Islam, perkuatkan yalah mungkin ada benda-benda yang kita kena kuatkan dekat sana. Even kalau macam kau tanya kau cakap tadi tu, even mengucap pun diorang agak susah. So sebenarnya bukan salah diorang, salah kita. So kita kena ambil tanggungjawab tu. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang baik guys, ambil. Apa yang tak baik, apa yang perkataan yang kita guna tu, kita minta maaf banyak-banyak sekiranya ada salah dan silap. Dan jangan lupa buat baik dengan mak ayah, solat di awal waktu, and jangan lupa untuk zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. So itu semua akan meluaskan lagi rezeki kita, berikan ketenangan pada jiwa, hati dan kita punya pemikiran, insyaAllah. Man, thank you sekali lagi Man. Alright. Kita jumpa lagi Man, main bola. Bola boleh. Bola masih main Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.